Era Klamovski bermula. Sudah tiba masanya kita berhenti bercakap pasal bola dengan gaya sembang kedai mamak. Kemenangan 4-0 ke atas Vietnam dalam aksi kelayakan Piala Asia 2027 bukan sekadar tiga mata, tapi satu statement game yang menandakan Harimau Malaya kini beralih ke era bola sepak moden berasaskan sistem dan falsafah permainan yang progresif. Short pass, fast pace, positional rotation dengan gaya Latin dan Eropah mula meresap. Malaysia bermain dengan struktur build-up play dari bawah yang kemas. Backline kita tidak lagi sekadar clear bola ikut nasib, sebaliknya gunakan inverted fullback KS dan third man combination untuk buka ruang dan pecahkan blok lawan. Tempo laju, dengan vertical progression yang disusun baik melalui triangle passing dan overload AD di half space. Falsafah, rest defense dan gegenpress diterjemah dengan disiplin. Lepas hilang bola, kita tak turun terus. Malaysia terus tekan tinggi dengan counter-pressing shape yang efektif. Dalam fasa bertahan pula, susunan 2-3 pemain belakang dikekalkan sebagai rest defense untuk menyerap sebarang transisi lawan. Ini struktur taktikal yang biasa kita lihat dalam pasukan seperti Liverpool era Klopp atau Manchester City versi Guardiola. Pemain warisan bukan setakat pelengkap skuad, mereka pembawa taktikal literasi. Lihat pemain seperti Nuir, Romel Morales dan beberapa nama lain. Mereka bukan saja bawa fizikal Eropah, tetapi juga bawa pemahaman sistem. Mereka tahu bila nak drop into pockets, bila nak seret defender keluar zonal marking, dan bila nak hantar progressive pass ke ruang kosong. Mereka main bukan untuk glamour, mereka main dengan faham peranan, faham konteks dan faham negara. Dan jangan lupa, mereka bukan orang luar. Mereka ada darah kita. Ada yang lahir di luar negara tapi neneknya dari Melaka, atau ibunya orang Kedah. Mereka tak main sambil lewa. Mereka peluk jalur gemilang lepas gol. Mereka hormat lagu negaraku. Dalam bola sepak moden, identiti bukan semata-mata tempat lahir, tapi komitmen dan semangat berjuang. Vietnam tidak kalah sebab lemah, mereka kalah sebab Malaysia terlalu canggih dari segi taktikal. Vietnam cuba bermain dengan high line dan bertahan secara zonal di tengah. Tapi Malaysia eksploitasi ruang antara back dan wing back mereka dengan bijak. Kita gunakan underlapping runs, positional interchange dan diagonal through bus untuk cipta ruang. Setiap gol adalah hasil daripada paternate attacking sequences, bukan kebetulan. Era petir Klamovski Harimau Malaya mula ada tactical identity. Jurulatih baru ini bukan datang dengan hanya plan jangka pendek. Dia bawa DNA bola sepak moden Australia-Jepun yang bersifat structured, high tempo dan possession oriented. Apa yang kita nampak sekarang bukan sekadar hasil latihan intensif, tapi hasil clear tactical philosophy. Bila falsafah ini diteruskan hingga akar umbi dan liga domestik, Malaysia boleh capai konsistensi, bukan kejutan sesekali. Kalau FAM konsisten dengan falsafah ini, dan bakat-bakat muda digilap dalam sistem yang sama, Malaysia mungkin satu hari nanti mampu menjadi pasukan top 5 Asia dan beri saingan sengit di peringkat Asia menjelang 2027. Satu kemenangan yang bukan sahaja manis di atas padang, tapi membuka lembaran baru dalam pemikiran bola sepak Malaysia. Kemenangan ini bukan sekadar emosi. Ia adalah testimoni bahawa Malaysia kini boleh bersaing dengan struktur, bukan sekadar semangat. Kalau falsafah ini dikekalkan dan dibudayakan, kita sedang menyaksikan kebangkitan Harimau Malaya versi 3.0. Memori indah penyerang warisan baharu Harimau Malaya, Ju Figueiredo masih melekat di Malaysia. Skuad kendalian petir Klamovski mempamerkan persembahan memukau ketika menewaskan Vietnam dengan keputusan 4-0 pada aksi kumpulan F, pusingan kelayakan akhir Piala Asia 2027. Malaysia menerima sentuhan 5 muka warisan baharu dengan dua daripadanya, Joao Figueiredo dan Rodrigo Holgado meledak gol debut di Stadium Nasional, Bukit Jalil. Pada saya, apa yang penting bukanlah untuk muncul pemain terbaik perlawanan. Paling penting adalah untuk membantu pasukan, memori indah ini akan kekal sampai bila-bila.
Saya tidak pernah terfikir untuk mengimpikan momen seperti ini. Tonggak penting Istanbul Basaksehir di Turki ini juga terharu dengan sokongan luar biasa yang diberikan oleh peminat setia Harimau Malaya.